Security breach. Kawan Pika hilang. BF baru format. Terputar. Tuan-tuan, saya pun dah suruh Pika stand down dulu buat masa ni. Sebab dia sendiri pun tak pasti sama ada kehilangan ni ada kaitan dengan krim BF tu. Tapi kalau petang ni tak jumpa juga, Pika kena buat laporan dekat Kerapu kawasan ni. Dan yang terima laporan itu adalah Inspektor Farah. Dah lama saya tak dengar update Inspektor Farah. Saya rasa kalau dia diam-diam ni, biasanya dia tengah usahakan sesuatu sampai dapat. Dia bukan boleh diagak. Saya pun ada jumpa dia juga beberapa kali. Tapi dah, saya pun tak tahu dia tengah buat apa tu. Kau boleh ID, tanya perkembangan Inspektor Farah. Tak lama lagi kita akan ada kerjasama rasmi dengan dia. BF dah mula start gaya brutal secara terbuka. Kita kena ikut rentak dia. Baik tu.